Okey, kembali lagi dalam repair je. Hari ni ada satu G30. Isu dia limbas communication untuk water pump, turbo water pump. So kat sini ada isu kat sini. Tengok kat situ ada skru longgar kat situ. Okey, kita zoom in lagi. Okey, ni grounding grounding dia putus-putus macam tu. Inilah cara kita check grounding. Kita tak check guna continuity, tapi boleh je nak check guna continuity, kita check guna voltage lah. Sebab bila guna continuity, dia akan ada satu urat wire pun dia akan baca okay continuity tu. So better guna voltage. Okay, kalau dah tengok ada video tu, sorry lah video tu kecil sikit. Sebab sebenarnya tak ada plan pun untuk buat video panjang. Okay, isu sebenar kita tu adalah limbas. Dia ada fault limbas untuk turbo charger coolant pump ni lah, dalam circuit ni. Jadinya macam mana limbas fault tu boleh berlaku adalah disebabkan yang kau boleh nampak skru kat belakang tu longgar. Okay, skru kat belakang tu adalah dekat sini. Allahuakbar. Yang ini ni dalam video tadi tu. So, cara sebenarnya yang kita boleh guna selalunya saya akan guna cara macam ni. Okay, contohnya sikit kat sini. Okay, sini voltage masuk sini. Okay, expectation kita akan dapat battery voltage lah. Battery voltage ataupun kalau pakai charger akan dapat 14. Battery voltage ni selalunya 12.5 volt ataupun kalau charger 14 volt lah. Okay, ini yang kita akan dapat. So, sama dengan limbas. Limbas pun selalunya kita akan guna yang ni lah, satu kat ground. Okay, ni kita pakai oscilloscope, satu kat sini. So, kita akan dapat bacaan dia macam ni, turun. Macam tu lah, dia ada limbas punya pattern lah. Tu next lah, yang kali tunjukkan. Satu lagi, kita boleh guna cara individual lah. Okay, ni positif. Kita buat cantik sikit, ni merah. Okay, ni positif, sini merah. Voltage. Okay, so ground dia balik. Ground hitam kan. Sama result dia, sepatutnya expectation kat sini akan dapat battery voltage ataupun kalau letak charger dapatlah 14 volt kalau letak charger tu. Ini mana-mana ground boleh. Kalau macam BMW dia ada ground untuk jumper tu, okay, letak situ. So sama, kita nak guna dekat sini kan, kita ambil sini tadi, kita boleh pakai ni juga. Tapi kalau pakai ni, contoh wire tu ada 10 uraan 6 lah. Satu je dekat kan ground sini. Satu je yang lain putus dengan satu. Result pakai ohm ni boleh dapat 0.3 ohm lagi. Nanti kita cakap, oh ni okey. Result ni, kita punya result okey. Tapi kalau kita guna voltage kan, kalau kita pakai voltage kat sini dah ground, kita sebab nak measure ground. So macam BM dekat depan tu dia ada lah terminal positif tu. Kalau bateri kereta Japan pun sebenarnya kat belakang tu, kat belakang, bateri kat depannya. So kita boleh direct bateri. Ini bukan ni ground, alamak, ground pula. So kita boleh ambil positif kan. Ini jadi positif, B positif. So kita punya expectation akan dapat battery voltage lah. Battery voltage ataupun kalau tak charger 14 volt. Ini 12.5 lah. 12.5 volt. Okay, ini dapat. Contoh kalau dia dah jadi macam ni, tiba-tiba kat sini kita sebenarnya measure ni kan, ada satu volt je. Satu dawai je. Kebarangkalian kita boleh dapat mungkin lah 3 volt. Kat sini kita dah tahu lah. Okay, result dia voltage drop kat sini sebenarnya. Ada voltage drop kat sini. Ada voltage drop. Macam tu lah. Tak cukup, voltage tak cukup.
kita lepas tu kalau boleh buat macam tu, kita boleh buat satu lagi sebenarnya. Sebab kita guna cara ni, measure voltage drop. Measure voltage drop, kita select kat volt kat sini. Bila ada high resistance kat sini, macam ni kan, high resistance ni, bila kita sini pun ground, so kita akan dapat, contohlah tadi sini kita dapat 3 volt kan. 3 volt nak jadikan dia 14 volt. 14 volt tolak 3, berapa dapat? 11 volt. Okay, voltage drop. Voltage drop dia 11 volt. Oh, ini ground tak cukup. Kita dah boleh nampak ground tak cukup. Jangan ingat fault limbas ni adalah limbas yang problem. Sebab kita measure macam ni, limbas ni selalunya measure. Ambil bacaan sini, ni limbas, dah cabut ni. Okay, limbas. Okay, so kita selalunya ambil ground lain lah. Kat sini limbas okay, voltage supply okay. So kat sini grounding sama dengan not good. Okay, not good. So kita dah boleh lah narrow down benda tu. Okay, case ni macam ni je lah. Kenapa ada bacaan macam tu kat situ tadi. Okay, sampai sini dulu dalam repair je. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe.